Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. So dalam video kali ni saya nak tunjuk kepada tuan-tuan dan puan-puan semua strategi untuk lancarkan atau banyakkan sales pada musim perayaan ini. Alright. So tuan-tuan dan puan-puan, perkara pertama, saya straight to the point. Saya tak nak bagi panjang video ni. Saya nak straight to the point, ringkas. Alright. So perkara pertama tuan-tuan dan puan-puan, kita bercakap pasal audience behavior. Audience behavior ni, kita sedia maklum bahawa ada 3 jenis audience behavior, betul? Yang pertama adalah impulse buyer. Impulse buyer. So yang kedua, Yang kedua adalah analytical buyer. So untuk barang-barang yang berkaitan dengan raya, mostly adalah dalam kategori ini. So analytical buyer ni adalah orang yang akan start analisa dan buat keputusan dan cari baju, cari barang-barang berkaitan dengan raya ni semua. Dia ambil masa lebih kurang, kita boleh assume 60 ke 90 hari. Maknanya 2-3 bulan sebelum raya dia dah start cari, dah start prepare, dah start survey, dah start nak beli apa semua. Jadi macam sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan, kita dah ada dekat fasa 30 hari sebelum raya. Hari ni kita dah 1 Ramadan. Maknanya kita dah ada pada fasa 30 hari sebelum raya. Jadi pada fasa ini, apa saja barang fashion yang kita jual, we are talking to impulse buyer. Kita nak cari orang yang impulse buyer. Alright. So bila kita nak cari orang yang impulse buyer, tuan-tuan dan puan-puan, apa yang kita boleh fokus kepada orang yang impulse buyer? Ini mudah je. Kita boleh fokus kepada hard sell dan juga offer. 2 benda ni je, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi saya bagi tuan-tuan dan puan-puan satu framework atau satu black print, strategi ringkas macam mana you nak buat. So tak kisah you ada banyak produk kan, sikit produk, you boleh sesuaikan dengan keadaan lah. Alright. So perkara pertama adalah bila kita nak buat testing. Alright. So kita nak testing ni tuan-tuan dan puan-puan. Split test lah, split test. So first thing first, untuk barang-barang yang berkaitan dengan raya ni, kita kena cari winner. Winner bukan dekat ads. Kita kena cari winner produk dulu. Winner produk yang akan boleh memberikan sales yang banyak. Contoh ni macam ni. Winner produk ni maksudnya macam ni, tuan-tuan. Kalau kita boleh buat sale 500,000 sebulan, 300,000 ni dia mungkin datang daripada winner produk. Yang lebih 200,000 lagi ni dia mungkin datang daripada lain-lain. Ini gambaran dia lah. Alright. So sebelum kita nak tekan betul-betul maksimum, kita kena cari winner produk dulu. Alright. So sebagai contoh, apakah structure yang you boleh buat untuk testing, untuk pada musim dah hujung-hujung ni kan, dah tak ada masa lah. Melainkan you dah start testing 2 bulan yang awal, you dah tahu mana winner produk. Alright. So now the strategy is very simple. Apa yang you boleh buat adalah you buat satu campaign, satu asset, dan you buat 3 ke 5 ads. So dekat dalam 3 ke 5 ads ni, you letakkan poster hard sell, you letakkan video, you letak semualah. Variasikan poster ni. You boleh buat square, lepas tu you buat mobile portrait, buat dua-dua size, atau you boleh tambah satu lagi story. So you buat 3 size punya poster. So ada varian lah, 3 ke 5 jenis ads. Lebih pun tidak jadi masalah, tapi bagi saya 5 is just a nice number. Alright. So you test lah beberapa asset. Dan melalui data ini, you ambil masa 3 ke 5 hari cukup, tak payah lama-lama. 3 ke 5 hari. So you akan jumpa winner. Mana satu produk yang menang. So whenever you dah jumpa produk yang winner itu,
Sekarang ni you dah tak payah pergi buat TT. Okay, tak payah buat TT. Sebab now is time for kita nak trigger impulse buyer kau-kau, kita nak scale besar. Okay, so TT ni adalah game yang untuk technical testing ya. Maknanya kita nak reducekan cost, kita nak dapat CPP yang cantik tanpa bajet ads yang besar. Maknanya profit tinggi lah. Okay, tetapi kalau you nak main sales untuk raya, this is more to volume game lah. Volume game maknanya you dah tak fokus on optimizekan cost dan segala. You nak increasekan volume sebab you nak kena habiskan jualan barang raya you sebelum raya. Kalau tak nanti lepas habis raya, barang tu dah susah jual. Okay, so you cari winner, and once you dah jumpa winner, you terus scale. So scale, you boleh tengok dalam video scale saya dah tunjuk. Ada hari yang you nampak CPP cantik, result okay, mantap, scale terus maksimum. Alright, saya bagi satu contoh. Macam saya jual perfume. Okay, saya jual perfume. Right, saya ada banyak collection. Saya ada satu, bukan saya sendiri founder lah, saya fighter lah, semua tahu kan. So saya ada classic collection. Classic collection ni 8 variant. Yang ni harga dia RM99. Lepas tu yang baru selepas itu kita ada intense. Ini tahun lepas. Sampai sekarang masih ada lah. Kita ada 5 collection. Yang ni harga dia RM119. So yang kita baru keluar sekarang ni nama dia Celebration. Okay, Celebration Edition ada 2 collection. Yang ni harga dia RM119. Yang ni ada combo. Yang ni ada 2 190, 3 270. Right. So macam saya every year saya tahu. Macam contohnya tahun 2024. Okay, kita buat sale banyak dengan klasik. Okay, so tahun 2025 kita buat banyak sale dengan intense dan juga klasik sebab intense dia keluar selepas raya. Okay, so untuk tahun 2026 based on saya punya prediction, orang dia suka benda baru. So 2026 target saya adalah untuk pushkan Celebration Edition ni. Okay, maknanya iklan intense, iklan klasik ni mungkin saya akan buat sikit saja. Jadi structure saya mungkin akan jadi macam ni. Saya akan buat satu kempen, saya bawa hari ni nak buat lah. Okay, so saya akan fokuskan kepada Celebration Edition yang pertama. So kat sini saya letak 5 iklan. Lepas tu saya buat lagi satu kempen, Celebration Edition yang kedua, saya buat 5. Okay, so based on data ni, saya akan tengok yang mana yang orang beli banyak. Kalau dua-dua orang beli banyak dan saya tengok result dekat sini okay, saya akan terus scale. Okay, saya akan terus scale. Okay, maknanya saya akan scale seboleh yang mungkin lah. Lepas tu saya akan tambah lagi. Saya akan tambah lagi kempen baru lagi untuk Celebration Edition yang pertama, variant yang kedua. Saya akan tambah lagi 5 iklan. Maknanya saya akan ada banyak kempen. Okay, setiap satu kempen akan ada 5 iklan target saya. Dan fokus kepada variant Celebration Edition sebab this is saya punya winner untuk perfume tahun inilah. Saya dah nampak lah benda ni, this is going to be the winner product sebab memang macam kat TikTok pun so far ini yang antara yang laju sekarang ni lah sebab orang memang nak benda baru. Orang tunggu Rockstar ni tahun ni keluar apa, orang terus nak beli. Okay, so untuk collection yang lama, okay, untuk collection yang lama maybe saya akan buat satu kempen. Okay, let's say intense collection. Okay, so dekat intense ni saya akan letak lah variant yang pertama, variant kedua, variant ketiga, variant keempat, variant kelima. So dia ada 5 variant. Okay, lepas tu nanti saya akan buat satu lagi kempen. Yang ni fokus kepada klasik. Okay, klasik ni mungkin saya letak juga 5 iklan. Tetapi klasik ni more tu kepada jual dia walaupun ada 8 collection tapi saya akan fokus kepada 4 ke 5 best seller saja. So kita akan fokus kepada package combo untuk best seller. Alright. So dan kita jelas bahawa this is the time we are talking to impulse buyer. So impulse buyer ni sekarang ni kita nak trigger dia orang untuk beli sekarang, itu je. So you boleh fokus on ad kreatif yang jenis-jenis yang menjual, jenis cepat, jenis tak